Ha? Mengenai dengan pilihan raya PBT, apa pandangan dia? Apa tu? Pilihan raya PBT. Hari ini cakap bahasa. Itu hanya kajian. Okay, kajian berkenaan dengan apa yang dicadangkan oleh Menteri Wilayah, hanya kajian untuk pelaksanaan pemilihan ataupun pilihan raya Datuk Bandar. Jadi saya tak nampak ada apa-apa kontroversi. Okay, itu hanya satu cadangan untuk mengadakan kajian, melihat sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak. Okay. Konsep pemilihan Datuk Bandar ini bukannya perkara baru pun. Di seluruh dunia, banyak negara-negara demokrasi memang ada pilihan raya Datuk Bandar. Jadi saya lihat bahawa ini bukan isu DAP. Ramai juga pihak lain telah pun mencadangkannya, termasuk saudara Khairi Jamaluddin yang baru-baru ini dalam satu forum beliau secara terbuka mengatakan bahawa Kuala Lumpur sepatutnya ada pemilihan Datuk Bandar supaya ada lebih banyak accountability. Dan ramai ahli parlimen dekat Kuala Lumpur, termasuk daripada keadilan, termasuk Nik Nazmi, pun menyokong usaha ke arah pendemokrasian di BKL. Jadi di BKL ini merupakan satu kerajaan tempatan yang besar. Dia tak seperti negeri-negeri lain. Kalau negeri-negeri lain, majlis bandaraya mereka ini, mereka dipilih oleh kerajaan negeri, dilantik oleh kerajaan negeri. Okay. Jadi kerajaan negeri memang dipilih oleh rakyat. Tetapi di BKL ini, dia tak ada pemilihan apa-apa. Sebab dia dilantik oleh kerajaan persekutuan. Okay. Datuk Bandar dilantik oleh Yang Pertuan Agong lah, melalui kerajaan persekutuan. Jadi ini yang kita menyatakan bahawa ada usaha untuk ke arah pendemokrasian untuk di BKL. Jadi ini hanya satu kajian yang perlu dilakukan untuk melihat kebolehlaksanaannya. Jadi tak perlulah mana-mana pihak cuba polemikkan. Ini satu kajian saja. Jadi kajian kita bincanglah. Sama ada pros atau cons dia, pros and cons dia, ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Perkara-perkara ini tidak perlu diperbesar-besarkan kerana belum pun dilaksanakan. Dia hanya setakat satu kajian saja di peringkat di BKL. Okey, terima kasih. Thank you, YB. Terima kasih YB. Okey.